Dilahirkan di sebuah rumah sederhana di Kampung Sungai Dua, Gemenceh Negeri Sembilan, bermulalah sebuah perjalanan kehidupan yang penuh makna. Encik Amir Amran bin Muhammad Ali merupakan putera kepada Encik Muhammad Ali dan Puan Normah binti Ahmad. Anak ketiga daripada 12 orang adik-beradik ini membesar dalam suasana keluarga yang penuh nilai kasih sayang, disiplin dan semangat kekeluargaan yang utuh. Meniti usia dewasa, beliau membina Mahligai bahagia bersama Puan Mariam binti Muhammad Isa. Hasil perkongsian hidup yang penuh barakah, mereka dikurniakan 10 orang cahaya mata. Atiyah Mardiah, Afiq Syauqi, Amiratul Jannah, Aiman Marwan, Amir Mursyid, Akram Muaz, Arham Mikdad, Ahmad Munif, Amjad Naufal dan Aufa Mawaddah. Keluarga besar inilah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi sepanjang perjalanan hidup dan kerjayanya. Perjalanan pendidikannya bermula di Sekolah Kebangsaan Mantin, kemudian menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Mantin dan seterusnya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Taha. Minat yang mendalam terhadap ilmu membawa beliau ke Institut Teknologi Mahara Shah Alam sebelum meneruskan diploma perguruan di Maktab Perguruan Ipoh Perak. Tidak terhenti di situ, pada tahun 2010 beliau melangkah lebih jauh dengan menyambung pengajian ijazah sarjana muda di Institut Pendidikan Guru Tengku Bainun, Pulau Pinang. Sepanjang tempoh perkhidmatan, komitmen dan kecemerlangan beliau telah diiktiraf dengan penganugerahan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2010 dan sekali lagi pada tahun 2022, satu pengiktirafan terhadap data kuat dedikasi, integriti dan kesungguhan yang tidak pernah luntur. Hari ini, tirai perkhidmatan rasmi dilabuhkan dengan penuh rasa syukur dan bangga. Namun, jasa, ilmu dan kenangan yang ditinggalkan akan terus terpahat dalam ingatan rakan sejawat serta anak-anak didik yang pernah menerima sentuhan didikannya. Selamat bersara N. Amir Amran bin Muhammad Ali. Semoga hari-hari mendatang dipenuhi ketenangan, kebahagiaan dan keberkatan bersama keluarga tercinta. Terima kasih atas segala bakti dan pengorbanan yang telah dicurahkan. Sahabat, coba kita arungi lautan luas, kita seberangi gunung yang tinggi kan kita daki, tak merasa letih. Melangkahku ke ujung samudra, karena tanpa kamu aku hampa. Sahabatku di setiap langkah, kau selalu ada. Kamu begitu berarti dan istimewa di hati. Selamanya rasa ini sebab takkan terganti. Dan ingatlah hari ini sampai kita tua nanti. Sahabat tidak pernah pergi, selamanya di dalam hati. Kau sahabatku takkan terganti. Happy retirement, Dato'. We love you.
Selamat bersara Abi. Semoga sentiasa sihat dan boleh main dengan Isyad selalu. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat bersara diucapkan kepada Abi. Semoga persaraan ini akan memberikan kehidupan yang bermakna kepada Abi dan seluruh keluarga. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abi, selamat bersara dan juga semoga diperpanjang umur untuk beribadah dan juga dipermudah segala urusan di dunia dan akhirat, dan juga moga bahagia hingga ke jannah bersama Umi. Barakallahu fi taqa'udi wa ja'alahu hidayatan li kulli khair wa rahah. Selamat bersara diucapkan kepada Cikgu Amir. Semoga terus diberikan limpahan rezeki, umur yang panjang dan sihat selalu. Wishing you a happy and healthy, also a fulfilling retirement. Selamat bersara Abi. Semoga dipanjangkan umur dan bahagia selalu. Bye. Selamat bersara diucapkan kepada Abi. Semoga terus berbahagia dan gembira dalam fasa kehidupan yang baru. Terima kasih. Ini bukan satu pengakhiran, tetapi permulaan yang penuh makna. Let's go. Happy retirement Abi. Thank you for all the hard work throughout the years. May this new chapter bring you peace and joy and also adventure with us. Happy retirement. Cikgu Amir, terima kasih atas jasa cikgu. Mwah! Mwah! I love you. Assalamualaikum. Untuk Abi, selamat bersara dan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa berbahagia di samping Umi dan anak-anak cucu yang tercinta. Enjoy your retirement. Bye. Dedikasi dan dedikasi. Yeah. Terima kasih Cikgu Amir atas segala ilmu kesabaran dan dedikasi sepanjang bergelar seorang pendidik. Happy retirement Abi. Selamat bersara Atuk. Bye. Selamat bersuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alahai, Cikgu Amir nak pencen dah ke? Bukan Cikgu Amir nampak muda lagi ke? Saya gurau ya Cikgu Amir. Di kesempatan ini saya mewakili warga Sebaru ingin mengucapkan selamat bersara pada 24 Februari. Kami menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya ada terlanjur bicara, terkasar bahasa dan halalkan segalanya. Kami mendoakan agar Cikgu Amir diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki serta dipermudahkan urusan menunaikan haji nanti. Selamat bersara. Bye-bye. Selamat bersara Cikgu Amir. Lepas ni tak ada orang nak gaduh dengan saya. Peace yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cikgu Amir. Waktu bekerja dah tamat, tapi penghormatan dari kami tidak akan pernah berakhir. Selamat bersara Cikgu Amir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Cikgu Amir. Sunyilah kami lepas ni kat sekolah. Tapi selamat bersara, jaga kesihatan. Cara Cikgu Amir, semoga sihat sedia kala, sentiasa berada dalam keadaan kesihatan yang baik. Isteri masak makanan yang sihat. Jangan lupa kami datang SK Baru selalu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pentadbir kerana sudi menerima saya selama 7 tahun saya berkhidmat di sekolah ini. Terima kasih semua.